Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ada dua Al-Masih. Satu Masihul Khair, satu Masihul Syar. Masih yang baik, Masih yang jahat. Masih ni maknanya hak baik itu Nabi Allah Isa, dipanggil Al-Masih ke? Isa Al-Masih. Dajjal pun Al-Masihud Dajjal. Apa beza duanya? Beza duanya, kalau Masih dua-dua ni hampir sama, selalu duduk berkelana atas muka bumi. Yang kedua bezanya, Masih Dajjal ni dengan mana mata dia tu buta sebelah, tak ada mata sebelah. Masih Al-Isa pula, dia ni dengan sebab dia sentuh orang dengan tangannya yang mulia, dengan mukjizat yang Allah bagi dia, orang buta pun dia boleh sembuh. Wa yubri'ul akmaha wal abras. Akmah ni buta pada tahap buta yang pakar atas muka bumi tak boleh sembuh. Dalam erti kata lain, ibarat kau mata pun tak ada, betul-betul mata tu sumbat dalam mata tu, jadi mata. Mana ada doktor pakar lewat kita atas muka bumi ni. Jadi akhirnya orang tu boleh tengok betul-betul.